Resipi campak-campak edisi Ramadan ayam goreng kunyit express. Jom kita buat. Okey, first kali kita gunakan ayam bahagian dada atau filet, and then kita masukkan satu sudu besar serbuk kunyit dan sedikit perasa. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia. Lepas tu nak perap sekejap pun boleh, kalau tak nak goreng terus pun boleh. And then kita gorengkan dalam minyak yang betul-betul panas. Barulah ayam goreng kita tak serap minyak. Nampak tak macam ni? Bila kita guna bahagian dada, dia pun cepat masak. Jadi sentiasa kena tengok lah, jangan sampai hangus. Bila dia dah garing sedikit macam ni, bolehlah angkat. Dengan minyak yang sama, kita kurangkanlah kalau minyak tu banyak sangat. Kita boleh tumiskan bahan tumisan kita, 1 biji bawang besar dan juga 3 ulas bawang putih. Lepas tu kita masukkan 1 biji cili merah dan 1 biji cili hijau yang dipotong serong. And then bila dah naik bau, bolehlah masukkan ayam goreng kunyit kita tadi. Dah pun siap. Ada orang dia nak letak sayur pun boleh lah. Macam ni pun dah sedap. Tak payah beli kat luar, boleh buat sendiri je. Korang wajib cuba.